Okay guys, hari ni aku bawa kereta aku pergi satu kedai ni, yang mana kedai ni pun dah biasa dengan aku dah. Sebelum-sebelum ni kereta lama aku semua aku servis sini. Okay, nama kedai ni Pusat Servis Kereta PNT. Yang kedai ni pun ada 2-3 cawangan. Yang aku bawa ni dekat area Wang Semaju je, dekat je. So hari ni apa projek? Aku nak tukar sport rim kereta aku. Let's go. Okay, kereta aku ni Vios DRS tahun 2020 lebih kurang lah. Sport rim yang dia pakai sekarang sport rim standard kilang. Saiz tayar dia 205 45 17 inci. Original DRS memang datang 17 inci. So basically ni lah cara-cara dia orang yang mana nak tukar tayar kan, nak tukar sport rim. Tapi aku pakai balik tayar asal. Tak nak tukar tayar lagi, buat masa ni tayar masih elok lagi. So aku tukar sport rim je. Sport rim yang aku pilih adalah yang ni, TE37 bronze color, saiz 17 jugalah. Malas nak tukar-tukar tayar guys. Tengok je lah. Okay, sekarang masa untuk balancing. Okay, balancing ni basically kalau korang tak betul buat ataupun salah orang kedai tu buat, tak ngam ke apa ke, bunga tayar korang makan tak betul nanti. So kan susah pula, bawa kereta pun jadi tak sedap nanti. So bila dah settle balancing, dah start pasang ngam-ngam apa semua. So sekarang kita biar dia run dulu, biar pomen runkan dulu. So korang boleh tengok kat situ. Alhamdulillah cantik. Bagi aku memang cantik lah. Tak tahu lah, pilihan masing-masing kan. So kita tengok. So sekarang ni balancing dah settle. So kereta pun dah start run. Kita sekarang ni masuk balik bengkel untuk buat alignment. Thank you guys for watching. So stay tuned for next video.